Dia seorang ayah penyayang yang bekerja tanpa henti untuk menyara keluarganya. Sekurang-kurangnya kamu beri perhatian. Dia seorang ibu muda yang bercita-cita untuk menjadi seorang influencer terkenal. Hai semua, saya diminta untuk buat video tentang 15 perkara pelik tentang saya. Jadi, nombor 1. Tetapi apabila pasangan muda itu menjadi mangsa serangan pecah masuk ke rumah yang menakutkan, ia mencetuskan satu konspirasi gelap yang membawa maut. Mereka memakai topeng hitam, baju hitam, seluar hitam. Setiap inci kulit mereka ditutup. Ia membongkar satu konspirasi gelap yang membawa maut. Kita mungkin ada masalah kita sendiri, tapi saya tak pernah bayangkan perkara macam ni. Saya Elizabeth Milner dan terima kasih kerana bersama kami dalam episod Female Criminals kali ini. Kisah kita bermula di Titus County, Texas, yang terletak jauh di tengah-tengah East Texas. Bagi Samantha Woolford dan Ernie Ibarra, ia menjadi latar belakang kepada percintaan yang sedang berputik. Wah, Takkan nak nyalakan rokok. Oh ya, saya terlupa tentang dia. Sebab kau pegang iPad tu di tangan kau. Di mana saja kita berada, di mana-mana saja. Sekurang-kurangnya kau beri perhatian, tapi hanya sebab episod ni kelakar sangat. Ya, Episod apa ni? Empat. Ernest Labarra Jr., lebih dikenali sebagai Ernie, dilahirkan pada hari Krismas tahun 1985. Semasa membesar, dia sangat gemar membaca. Tetapi apabila teknologi semakin maju, perhatian Ernie beralih kepada komputer sehingga dia boleh membaiki sendiri komputernya. Pada tahun 2008, dia bertemu dengan Samantha Woolford. Samantha sudah pun menjadi seorang ibu muda ketika dia bertemu dengan Ernie. Dia mempunyai 2 orang anak, sepasang kembar, hasil hubungannya dengan teman lelaki dari sekolah menengah. Kemudian, 3 tahun selepas bertemu dengan Ernie, mereka berdua menyambut kelahiran pasangan kembar kedua, Samantha. Keluarga mereka menjadi semakin besar apabila Samantha hamil lagi pada tahun 2013 dengan anak kelima. Saya telah memutuskan untuk membuat vlog kehamilan, saya rasa. Saya buat ujian kehamilan malam tadi dan keputusannya keluar. Saya tak pasti sama ada ia positif atau negatif. Tanda pada ujian itu sangat samar. Sejujurnya, saya pikir ia negatif. Sekarang bukan masa yang sesuai untuk saya hamil. Lagipun, saya sedang ambil pil perancang. Jadi, saya tak sangka ia boleh jadi positif. Tapi, saya tetap rasa takut. Dan saya minta beberapa orang tengok juga, mereka pun tak pasti sama ada ia positif atau negatif. Ernie mempunyai 2 pekerjaan untuk menyara keluarga mereka yang semakin membesar. Tapi Samantha berharap dengan memulakan saluran YouTube, dia boleh membantu menjana sedikit wang tambahan. Hai semua, saya berada di Convention Tattoo dan saya akan buat tindik derma anchor di dada saya. Saya rasa sangat gementar. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda semua bagaimana. Ini ke atas. Macam mana saya boleh biarkan anda semua nampak saya langsung mengabaikan vlog kehamilan saya? Ya, saya masih merokok. Saya tahu itu teruk tapi saya tidak merokok selalu. Saya ada. Entahlah di mana-mana saja. Saya ada salah satu rokok elektronik tu yang saya hisap kebanyakan masa. Memang rasa istimewa bila saya hisap rokok biasa. Saya sedang cuba. Tapi doktor saya setuju yang saya ada terlalu banyak tekanan dalam hidup untuk berhenti secara mendadak. Hakikat bahawa saya dah kurangkan kepada mungkin 3-4 batang rokok sehari itu dah bagus. Tapi dia tak mahu saya berhenti sepenuhnya. Sebab dengan tekanan yang saya hadapi, saya mungkin akan tertekan sangat sampai boleh melahirkan awal kalau saya langsung tak ada tabiat buruk. Saya jarang main permainan video. Saya tak keluar. Saya tak luahkan perasaan pada kawan-kawan. Saya memang tak ada tabiat buruk. Ia adalah video yang merisaukan untuk ditonton. Tapi Samantha menyambut anak kelimanya, seorang bayi perempuan. Selamat pagi YouTubers. Dah lama tak muncul. Tapi kawan saya bagi saya satu idea yang hebat. Jadi saya akan manfaatkan sepenuhnya dan ubahkannya. Dia nak tahu tip dan panduan macam mana saya lalui hidup. Jadi saya rasa saya boleh buat tip harian tentang cara memaksimumkan masa anda dan menjadikan segala urusan lebih lancar. Sekarang dengan keluarga seramai 7 orang, mula timbul masalah dalam hubungan Samantha dan Ernie. Ernie sangat suka main permainan video, namun tabiat permainannya sering mencetuskan pertengkaran antara dia dan Samantha.
Satu pertengkaran khusus berkisar tentang avatar permainan Ernie yang berkahwin dengan watak permainan wanita lain. Bagi Samantha, pengantin maya ini benar-benar melampaui batas. Untuk menebus kesilapan itu, Ernie bersetuju untuk melakukan sesuatu yang besar bagi menunjukkan cintanya kepada Samantha. Pada tahun 2014, mereka berdua berdiri berhadapan antara satu sama lain dalam kehidupan sebenar dan mengucapkan, "Ya, saya mahu." Tetapi masa mereka sebagai suami isteri tidak bertahan lama kerana masalah sudah menanti. Kini sudah awal pagi 20 Februari 2015. Ernie dan Samantha sedang tidur di rumah mereka apabila tiba-tiba 3 penceroboh bertopeng masuk ke rumah mereka. Jadi, ceritakan kepada saya apa yang berlaku. Sejujurnya, saya tak tahu apa yang berlaku. Saya sedang tidur di atas katil dan kami terdengar bunyi bising. Dan pada saat saya dapat membuka mata saya, seseorang menarik saya dan mengheret saya keluar dari katil. Kemudian membanting saya ke lantai dan mula mengikat saya serta menutup muka saya. Oh, ya Allah, baiklah. Nenek, saya akan pukul awak dengan cermin awak berulang kali dan terus melawan, tapi saya hanya biarkan dia melakukannya. Dan, apa nama suami awak? Ernest Ibarra. Ernest Ibarra. Baik. Apabila anggota polis tiba di rumah pasangan itu, semua anak sedang tidur tetapi Ernie tiada, diculik oleh penceroboh pada tengah malam. Mereka memakai topeng hitam, baju hitam, seluar hitam. Setiap inci kulit mereka ditutup seperti kaca. Saya tak nampak apa-apa. Salah seorang daripada mereka ada sebut nama Luke. Tapi itu sahaja. Itu sahaja. Itu sahaja yang boleh dikenal pasti. Salah seorang daripada mereka berkata, "Hey, Luke!" Dan mereka berpaling. Tapi itu saja satu-satunya perkara yang boleh saya kenal pasti. Pak, tulis mekanik. Masa mereka seret saya turun ke bawah, sebab mereka dah bawa dia ke bawah dan mereka asingkan kami, saya turun ke bawah dan muka dia penuh dengan darah. Dan ada senjata api di atas kepala dia. Awak tahu tak mereka pukul dia dengan apa? Sepucuk senjata api. Baiklah, awak ingat tak macam mana rupa senjata api itu? Dia cuma perlu meluncur dan fokus pada lelaki itu dan ia memang tertumpu pada dia. Awak ingat tak warnanya? Ada apa-apa yang awak ingat? Ia adalah senjata api hitam, okey? Baiklah. Dan kamu semua di tingkat atas? Sedang tidur. Okey, awak okey tak? Awak perlukan rawatan perubatan atau apa-apa? Awak baru saja tampar muka saya ke? Ia cuma tak lebam kawan-kawan. Biar saya. Ya. Biar muka awak nampak kemerahan sikit. Dia kata, tengoklah dia. Tapi dia sendiri tak nak pandang muka dia. Macam mana dengan bayi-bayi tu? Mereka semua dah tidur di atas katil. Mereka tak pernah kacau budak-budak tu. Lepas tu dia tanya dia, macam mana anak-anak aku? Di mana anak-anak aku? Dia kata, dia tumbuk mula dia dengan pistol. Dia kata, aku bukan datang untuk budak-budak, Mak. Dan saya fikir, tak, saya tak akan pergi bermain dengan Cito. Dan mereka tarik rambut dia ke atas dan kata, tengok dia, tengok dia. Dan kepala saya ditarik ke belakang. Dan dia pandang saya dan dia kata, itu kali terakhir awak akan nampak dia. Dan awak nak kami bunuh dia juga? Hey, Ada sesiapa yang boleh ikutku? Ya. saya tak pernah nampak kenderaan itu. Saya tak tahu jenis kenderaan apa yang mereka guna. Ya. 3, mungkin 4. Mungkin 4. Ya, kalau dia pergi ke sana dengan Cooper untuk berjaga-jaga. Seperti yang saya katakan, saya tak dapat kenal pasti apa-apa tentang dia. Saya tahu ada ramai di sini. 3, mungkin 4 orang. Saya mungkin silap. Mungkin ada lebih ramai dalam kenderaan itu. Adakah awak dengar apa-apa? Tembakan atau sesuatu seperti itu? Kami dengar sedikit kekejuhan di luar. Dan saya tahu mereka sedang melakukan sesuatu di rumah saya kerana saya boleh dengar sesuatu pecah. Tetapi Samantha memberitahu timbalan pegawai polis bahawa dia berjaya melepaskan diri dan itulah cara dia meminta pertolongan. Walaupun panggilannya bukan kepada 911 tetapi kepada ibunya yang menimbulkan tanda tanya. Dia mengangkat saya dan melemparkan saya ke sini. Dia membantu membuka ikatan saya. Macam mana dia tahu yang awak seorang? Sebab mereka ambil telefon dia. Tapi mereka tak ambil telefon saya. Saya masih ada telefon saya. Aha. Jadi, saya dapat memilih. Jadi dia ada telefonnya. Tidak, mereka ada telefonnya. Okey, Itulah yang saya maksudkan. Apa nombor telefon dia? saya tahu. Kamu tak tahu, Ernest? Kamu simpan dalam telefon kamu? Ya, okey, tengok tu.
Look. Saya perlukan nombor itu. Dapatkan nombor itu daripada dia. Jadi korang semua berada di atas katil di sini. Sedang tidur. Saya di sebelah sana. Dia di sebelah sini. 5.6, 5.6. Mereka suruh dia tanggalkan cincin dia. Saya dengar mereka suruh dia tanggalkan cincin kahwin dia. Kita dapatkan gambaran yang lebih jelas tentang mana-mana suspek atau mungkin kenderaan yang terlibat. Saya tak tahu. Saya buat begitu. Saya diikat di sini. Negatif. Dia kata ada beberapa orang yang pakai serba hitam. Saya rasa... Yang saya tak tahu, kenderaan dia mungkin akan menyebabkan dia kehilangan nyawa. Hey, tolong cari nombor itu untuk saya, boleh? Adakah awak dengar dia cakap apa-apa lagi selain apa yang awak beritahu kami? Mereka kata ia disebabkan oleh ayahnya. Dan kemudian, habislah dia. Ya. Baik, Dan jika dia boleh dapatkan $20,000 dalam masa 5 minit, mereka akan biarkan dia hidup. Dan dia kata dia tak boleh dapatkan duit sebanyak itu. Awak tahu apa yang sedang berlaku? Saya sebenarnya tak tahu siapa ayah itu. Saya tak ada apa-apa kaitan dengan ayah dia. Sejak kali terakhir saya dan dia ada masalah. Okey. Dan mereka kata ayah dia melaporkan seseorang hingga orang mereka dipenjarakan. Dan sekarang mereka membalas dendam dan mengambil seseorang daripada dia. Dia ambil seseorang daripada mereka. Dan sekarang mereka ambil seseorang daripada dia. Dan dia kata ia bukan apa-apa terhadap saya atau anak-anak. Sebab kami cuma ada kaitan dengan Ibera melalui perkahwinan. Dia pula berketurunan Ibera. Dan mereka ambil kad pengenalan dan dompet dia. Di mana itu berlaku? Ia ambil dalam cepat dia. Oh, Ia berlaku dalam terak dia. mereka paksa dia beritahu yang saya ada di atas. Saya boleh dengar dia beritahu. Mereka paksa dia beritahu yang mereka potong baju saya. Dan kemudian, selepas mereka paksa saya berdiri di situ tanpa pakaian di depan dia sambil mengukut nak buat sesuatu pada saya, lelaki itu berkata, Saya tak boleh buat. Awak berada di luar. saya berada di ruang tamu. Sehingga mereka bawa saya ke ruang tamu. Dia kata, ambil baju kamu dan cepat. Sebab saya bukan orang macam ni. Jadi, saya mula mencari dalam almari saya. Saya kata, ambil cepat. Dan dia tekan pisau ke leher saya. Jadi, saya cuma capai mana-mana baju dan terus pakai. Baik. Dia pegang baju saya dan mula memotongnya. Dia potong dari bahagian kolar dan kemudian dia letakkan. Apa nama awak? Samantha. Wolfer. Wolfer. Di mana baju itu? Adakah ia di bawah? Apa warnanya? Ia adalah sweater kelabu. Sweater. Betul. Sekarang kita sedang berlumba dengan masa. Penyiasat sedang dalam perjalanan ke rumah ayah Ernie untuk melihat sama ada bapa mertua Samantha juga telah menjadi sasaran. Samantha kemudian berkongsi satu butiran yang terus menarik perhatian. Ernie mungkin masih mempunyai telefonnya dan itu boleh mengubah segalanya. Hey, ini yang kita perlu lakukan. Saya perlu kesan lokasi telefon itu secara kecemasan. Ya. Dan saya ada nombor telefon bimbit itu. Juga Baxter sedang dalam perjalanan dengan Cooper. Jadi beritahu 330 apa-apa saja. Itu 512 sedang dalam perjalanan dengan 26 dan dia boleh 1022. Tapi teruskan saja dan beritahu dia melalui radio. Ini kecemasan kerana kemungkinan. Jika mereka tanya, nyawanya mungkin dalam bahaya. Jadi kita perlu jejak teleponnya. Semasa memeriksa rumah untuk sebarang petunjuk, satu laji kesedaran yang mengganggu mula meresap masuk. Saya tak nampak banyak darah pun untuk seseorang yang dipukul dengan pistol. Tak ada apa-apa dalam meaning. Jadi saya nak pastikan ini bukan direka. Masih direka. Andingan ni tak masuk akal sebab dia kuat. Tak, itulah maksudnya. Ya, saya memang jangka nak tengok benda tu lebih lagi. Lebih banyak darah. Denan kuat. Sebab maksud saya, dia kata lelaki itu dipukul beberapa kali. Dihentak dengan pistol atau apa saja beberapa kali. Dengan pistol hitam, itu saja yang dia tahu. Semua orang memakai pakaian serba hitam.
Kasut hitam, tiada tanda pengenalan pada kasut itu. Kamu langsung tak tahu kenapa seseorang akan lakukan perkara ini di jalan. Tidak, tiada apa-apa yang luar biasa setakat yang saya tahu. Maksud saya, dia pulang lewat setiap hari. Saya terus membuat kesimpulan bahawa dia curang. Seperti dia mula curang, dia tak ramai kawan, jadi saya tak rasa ini sekadar gurauan. Selepas semua yang berlaku sebelum ini, dia macam dah tinggalkan semua kawannya dan tak bergaul dengan sesiapa pun. Korang cuba nak tuduh saya buat sesuatu ke? Tak, bukan sekarang. Kami cuma cuba nak dapatkan semua butiran tentang apa yang berlaku. Baiklah. Dia tanya kalau ada sesiapa yang telefon saya akan tengok senarai panggilan saya. Maksud saya, awak kata ada seseorang, telefon seseorang, cakap sesuatu tentang duit atau perkara macam tu. Saya tak pernah jumpa orang-orang ini. Saya agak pandai mengenali suara dan saya tak kenal suara mereka. Dengan Ernie yang masih belum ditemui, para deputi membawa Samantha masuk untuk disoal siasat dengan harapan ceritanya mungkin memberi petunjuk yang sangat mereka perlukan. Apa pengalaman pertama anda tentang apa yang akan berlaku? Saya telah mengambil ubat tidur, jadi ia membuatkan saya agak sukar untuk bangun. Dan saya ada preskripsi bersama saya jika anda mahu melihatnya. Tapi bila saya tak boleh tidur, ubat itu sepatutnya membantu saya tidur terus tapi juga membolehkan saya bangun dengan agak mudah. Sudah tentu. Saya ingat pada satu ketika, waktu itu sedikit selepas pukul 1. Saya nampak jam itu. Malah pada telefon saya pun. Jadi semuanya masih agak kabur sebab masih awal untuk bangun selepas makan pil tidur. Seseorang menarik, seseorang mengheret selimut ke bawah yang mengejutkan saya. Dan kemudian sesuatu ditekan ke leher saya. Dan mereka menarik rambut saya dan mula mengheret saya keluar dari kapil. Pada ketika itu, saya pun tak sedar apa yang sedang berlaku dengan dia sehinggalah dia sudah menyarapkan saya ke lantai dan mengikat tangan saya bersama-sama. Dan saya memusingkan kepala saya dan melihat ke tepi dan dapat melihat ada kekecohan berlaku. Tetapi bilik saya sangat gelap dan mereka semua memakai pakaian hitam. Dan adakah mereka berkata apa-apa atau melakukan apa-apa apabila mereka masuk ke dalam bilik? Maksud saya, apa yang mereka katakan atau apa yang mereka buat? Lelaki itu, semuanya lelaki. Saya tak ingat dengar suara perempuan. Dan bagi saya hampir sahaja untuk diam. Jangan buat bising, jangan buat saya terpaksa cederakan awak, bla 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 bla, dan jangan bergerak. Pegang tangan awak bersama-sama. Saya cuba untuk bekerjasama sebaik mungkin sebab ia tak mahu mati. Saya akan buat apa saja yang awak suruh. Tolong jaga mulut saya. Saya ada anak-anak. Jadi bila mereka seret awak masuk, apa yang berlaku kalau mereka itu bukan orang yang sama bila mereka seret saya keluar dari katil? Jerry baringkan saya di atas katil secara meniarap dan menekan pisau yang dia pegang ke leher saya. Di antara tulang belikat saya. Dan semasa dia di atas, tangan saya diikat. Ada banyak pergaduhan berlaku, tapi saya tak dapat bezakan siapa-siapa atau apa yang sedang berlaku. Cuma ada kekecohan lain berlaku, jadi saya tahu mereka mahu saya bangun. Dan kemudian, seseorang yang sedang berurusan dengannya berkata, "Mari sini, keluar dari sini." Dan masa itulah dia menarik saya ke sana, tak jauh dari bilik tidur anak-anak. Dan saya berdoa kepada Tuhan, mereka tidak pernah pergi ke sana dan sedar ada anak-anak di situ. Mereka tidak mengikat kedua-dua kaki saya bersama-sama sehingga sebelum mereka tinggalkan saya di situ. Sebelum saya terpaksa berjalan terhuyung-hayam untuk ambil telefon saya. Kerana mereka memaksa saya berjalan dan lakukan semuanya sendiri dan hanya membantu saya untuk menstabilkan diri sebab saya tak dapat mengimbangi diri sendiri. Tangan saya diikat di belakang, mulut saya juga diikat. Saya terkejut, mulut saya tak terkoyak, ia diikat begitu ketat. Dia tak jam sore itu, saya tak buat apa-apa tentang perkara itu. Saya cuba dengar semuanya. Mereka paksa dia cukup terdesak untuk hubungi polis. Dan dia kata, jangan hubungi polis. Dan mereka pukul saya di mulut dengan pistol.
Dan dia kata, itu bukan apa yang saya suruh awak beritahu dia. Dia minta mereka beritahu lagi apa yang dia perlu katakan. Tolong ulang sekali lagi. Jadi, mereka ulanginya. Saya tak dapat faham apa yang mereka katakan sebab mereka sangat dekat dengan muka dia dan menggeram di telinga dia. Dia kata, Sam, jangan telefon polis. Saya tak kisah apa yang berlaku. Jangan telefon polis sebab mereka akan datang balik dan mereka akan bunuh semua budak-budak. Dengan cerita Samantha yang semakin terbongkar, penyiasat tidak mahu menerima apa-apa yang dia katakan bulat-bulat. Sebahagian daripada prosedur juga menyatakan kami akan, anda tahu, memeriksa rekod telefon anda untuk beberapa bulan yang lepas. Maksud saya, adakah kami akan jumpa apa-apa yang boleh mengaitkan sesiapa yang terlibat dalam hal ini dengan telefon anda? Anda pasti tentang itu? Ya, saya pasti akan mengenali suara yang saya kenal. Tidak, saya maksudkan penglibatan anda dalam apa yang berlaku kepada suami anda. Tidak. Jadi anda langsung tiada kaitan dengannya? Tidak, saya langsung tiada kaitan dengan perkara ini. Saya tidak akan begitu bekerja sama jika saya terlibat. Maksud saya, hanya kerana seseorang itu bekerja sama, tidak bermakna mereka tidak melakukan sesuatu. Jelas sekali, jika seseorang mahu mengelirukan kita. Pernahkah saya terfikir tentangnya? Pernahkah saya terfikir untuk menikam dia? Oh, lebih daripada sekali. Pernahkah saya terfikir untuk menembak dia jika saya ada pistol? Fikirannya memang ada dan saya tidak akan kata saya tak pernah terfikir tentangnya. Dia pernah buat saya sampai ke tahap saya nak belasah dia. Dan itu yang berlaku malam tadi? Tidak. Dia tidak buat awak sampai ke tahap itu malam tadi? Tidak, kami langsung tidak bergaduh. Jadi, apa yang akan buat awak sampai ke tahap di mana awak nak tembak dia atau berhenti? Kalau saya nampak dia mengasari anak-anak saya. Bila kali terakhir awak buat sesuatu? Masa saya suruh dia ditangkap dulu. Pada tahun 2014, Samantha telah mendapatkan perintah larangan terhadap Ernie selepas menuduhnya menyerangnya. Pendakwa raya kemudian mengesahkan bahawa dia telah dibawa untuk disoal siasat dan akhirnya ditangkap. Tapi untuk malam ini, kau tak ada kena-mengena dengan kehilangan itu. Kau tahu Mama Daddy. Jika. Kau pasti tentang itu? Ya. Dengar pandang muka aku. Aku perlu tahu kebenaran. Adakah kau ada kaitan dengan kehilangan Ernie? Tak. Adakah kau ada kaitan dengan kematian di malam ini? Tak, mati. Dia dah mati? Itulah yang saya cuma nak tahu. Kalau dia dah mati, tidak. Awak rasa dia masih hidup? Saya harap begitu. Adakah awak ada kaitan dengan perkara itu? Tidak. Awak langsung tiada kaitan dengan perilanannya. Langsung tiada. Jika awak tahu kalau takdirnya dia ditemui sudah meninggal dunia, adakah awak ada kaitan dengan perkara itu? Tidak. Tidak. Dia langsung tidak ada kena-mengena dengan perkara itu. Langsung tiada apa-apa. Mereka belum pergi lagi. Mereka cuma menahan dia supaya dapat berjumpa dengan ayahnya. Saya betul-betul tak mahu terpaksa berurusan dengan awak kerana suami saya. Samantha masih belum terlepas lagi. Dia disoal siasat selama berjam-jam. Baiklah, biar saya tanya sesuatu. Macam mana awak minta tolong kalau dia diikat? Saya guna hidung saya. Jadi mereka tak ambil telefon awak? Mereka tinggalkan telefon awak di situ? Mereka tanya saya sama ada saya ada telefon dan saya cakap tak ada. Dan mereka tanya dia kalau macam mana awak dapat telefon tu. Saya menesot ke tepi atau adakah ia di dalam bilik itu. Saya berada di bahagian atas sebelah sini dan telefon itu disorokkan di bawah tepi katil di bahagian atas sebelah sini. Adakah itu tempat awak simpan telefon itu atau awak letak di situ dalam masa 5 minit? Tidak, ia terjatuh dari katil. Bila mereka pegang saya rasa telefon itu tergelincir sebab biasanya saya simpan di bawah saya. Jadi kenapa awak kejutkan anak-anak? Kenapa pergi ke situ dan pukul mereka serta kejutkan mereka? Berapa umur anak-anak awak? 7, 3 dan 1 dan saya sangat takut dengan apa yang mereka buat pada saya dan ibu bapa mereka, saya dan ayah mereka lalui kerana mereka. Ikat mereka dengan pisau dan hubungi 911. Siapa yang kamu hubungi? Ibu saya adalah nombor pertama dalam senarai panggilan saya. Saya hanya gunakan muka saya. Jadi, daripada hubungi 911 untuk bantuan, awak hubungi ibu awak. Macam mana awak tekan 911 dengan muka awak? Jadi, macam mana awak dial ibu awak dengan muka awak? Saya tak dial ibu saya. Saya cuma tekan benda pertama yang ada di situ. Kebetulan, ia adalah ibu saya. Tapi maksud saya, awak tekan saja. Ya, saya cuma tekan muka saya pada telefon dan itulah nombor yang dipilih. Saya tak cuba mana-mana nombor tertentu. Saya cuma cuba hubungi sesiapa saja. Oh, okey. Jadi, awak tak sengaja telefon mak awak? Tak, saya cuma telefon sesiapa saja. Tengok. Saya tak faham kenapa awak boleh buat anak umur 7 tahun, awak panik dan suruh dia, "Hey, telefon 911, kita dapat bantuan." Nampak? Itu yang saya maksudkan. Perkara kecil macam bila yang sebenarnya nampak elok. Jadi awak tak akan suruh semua orang minta maaf pagi ni.
Boleh tak kalau saya bercakap dengan ibu saya dulu sebelum saya betul-betul setuju dengan itu? Kalau awak tak ada apa-apa nak disembunyikan, kenapa awak tak bercakap dengan saya? Bukan sebab apa-apa terhadap awak secara peribadi. Cuma saya memang rasa begitu tentang polis secara umum. Kita selalu dengar perkara negatif dan macam mereka bukan nak tolong kita pun. Dan CPS pun sama juga. Dan saya cuma nak dapatkan pendapat mak dan ayah saya sama ada ini untuk kebaikan saya atau tidak. Saya tak ada apa-apa nak sorok dan secara peribadi saya tak ada masalah nak buat begitu. Tapi saya tak nak buat sesuatu yang akhirnya akan memakan diri saya atau menimbulkan salah faham. Saya memang nak involve tu saya. Awak tahu tak? Awak tahu apa yang saya fikir? Saya rasa tak lama lagi berita akan penjarakan awak. Itu yang saya fikir. Saya rasa awak dah belakkan saya selama ini. Memang awak belakkan saya. Ya, saya betul. Saya rasa awak seorang penipu. Itu yang saya fikir. Saya rasa awak memang tahu siapa yang buat semua ini. Dan sekejap pun saya boleh terima cerita karut awak itu. Itu yang saya fikir. Apabila soal siasat semakin tegang, tak lama kemudian satu nama baru menarik perhatian detektif itu. Saya rasa awak tahu. Saya rasa awak tahu dengan tepat siapa yang lakukan ini. Dan saya rasa awak takut. Dan itulah yang saya cuba tanam dalam fikiran awak. Jangan biarkan ketakutan menghalang awak daripada berkata benar. Sebab kalau awak kenal orang-orang yang buat ini, awak tahu kenapa mereka buat. Tak ada apa yang perlu awak rasa bersalah. Tapi apa yang akan buat awak bersalah ialah bila kami buktikan yang awak berbohong kepada kami di sini. Tapi kalau itu keadaannya, maka saya memang tahu siapa yang buat dan kenapa mereka buat. Baik. Bukankah itu buat saya macam bersubahat? Memang tidak. Tidak. Itu buat awak jadi seorang ibu yang ketakutan dan mempunyai anak-anak. Itulah sebenarnya siapa awak. Satu-satunya perkara lain. Okey, tengok. Saya dah tahu. Awak tahu? Awak tahu, Sam? Awak tahu? Saya bukan di sini untuk menipu awak. Awak tahu, saya tahu. Satu-satunya perkara lain yang saya tahu dan saya pun tak pasti kalau saya tahu. Okey? Okey. Saya berada di hospital bersama kawan saya, Charlotte. Okey. Dan dia ada seorang lelaki di sana. Dan saya bersumpah demi Tuhan, saya tak boleh keluar dan beritahu yang saya cakap semua ini. Okey. Sebab mereka ada ramai kawan di sini. Dan hidup saya akan jadi susah nanti. Okey. Tapi, satu-satunya perkara lain yang saya tahu ialah Dean Burr bercakap tentang dia. Tentang masalah seperti yang saya baru beritahu awak, saya ada masalah untuk bercakap dengan kawan-kawan saya tentang masalah kami. Saya tak ramai kawan. Jadi, bila saya bersama salah seorang kawan saya tak bercakap tentang apa-apa masalah yang mungkin kami pernah hadapi. Dan sejujurnya, kebelakangan ini memang tak banyak pun. Okey. Dan kami memang pernah ada masalah di rumah dan saya dah lama tak jumpa Charlotte. Okey. Dia ada seorang lelaki dalam bilik dengan dia dan lelaki tu bercakap tentang bagaimana seorang lelaki patut layan seorang wanita macam tu. Dan macam mana awak tak patut buat perkara-perkara tu pada seseorang. Dia kata dia akan selesaikan situasi tu. Saya tak ambil serius pun. Okey, kau faham, Sam. Kau tahu siapa yang buat ni. Tapi itu tak bermakna apa-apa. Tapi mereka tak ada bukti yang dia buat. Saya cuma ada apa yang dia cakap. Okey, siapa lelaki ni? Nama dia John. Pegawai kata John atau John Rebel yang dia maksudkan ialah seorang lelaki bernama Jonathan Sanford. Masa dia dan Samantha berjumpa, dia sebenarnya baru saja habis menjalani hukuman penjara kerana pecah rumah dan perbuatan tidak senonoh terhadap kanak-kanak. Jadi kalau dia yang buat ni, awak rasa siapa yang dia akan bawa bersama dia? Saya tak kenal mana-mana kawan dia. Tapi semalam di hospital, dia ada seorang lelaki yang saya kenal dari bandar bersama dia. Nama dia Tay. Siapa? K-Rhyme. Tay? Tay, dia masuk ambil orang kulit t-shirt. Tay Rice. Dia seorang lelaki berkulit hitam. Ya. Okey, dia ada bersama dia. Dia berasal dari mana? Saya belum cakap lagi. Ya, dia bawa dia ke hospital bersama dia. Saya tak boleh jamin mereka ini orang yang betul. Tapi awak tahu. Saya kenal lelaki ni, Sam. Awak tahu. Awak tahu. Awak tahu lelaki ni yang buat. Awak tahu dia yang buat. Dan inilah ceritanya. Tapi kenapa? Dia ada masalah psikologi yang serius. Kenapa? Jadi, apa yang awak cakap? Apa yang awak cakap bila dia kata dia akan selesaikan masalah tu? Saya cuma ketawakan dia. Saya ingat dia bergurau. Ada seorang lagi di situ. Siapa yang ada di situ? Tapi saya tak tahu. Saya bersumpah demi Tuhan, saya tak tahu. Saya tahu dia ada ramai orang yang dipanggil abang.
Adakah awak fikir mereka pergi ke sana dan buat semua ini hanya kerana dia jahat dengan awak? Saya tak tahu. Mana urusan jual beli dadah kita? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Demi Tuhan, saya tak tahu. Tapi awak... Saya tahu bahawa suami saya memang ada banyak masa. Tetapi jauh di sudut hati awak, adakah awak rasa dia yang melakukannya? Ya. Awak pasti dia yang melakukannya. Saya tak pasti. Saya tak dapat pastikan sebab saya tak nampak muka sesiapa pun. Jadi apa yang buat awak fikir itu dia? Cuma dari cara dia cakap, walaupun saya ketawakan dia, dia bersandar begini. Sekarang di rumah awak. Kenapa awak fikir itu dia sedangkan dia ada di rumah awak? Sebab tinggi dia. Dan memang ada seorang lelaki yang berbadan seperti Jeremy di sana. Memang ada, itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. John kurus. Kurus. Tinggi dan kurus. Dia ada rekod yang sangat buruk. Ada seorang lelaki yang tinggi dan kurus di sana. John Gray? Ya. Kamu tak tahu nama dia? Tak, John. Tapi sahabat Mas kenal dia. Ya, baiklah. Dia tinggal bersama dia. Kita akan cari dia. Kita akan jumpa dia. Tolong, jangan biarkan semua ini menimpa saya. Saya tak mahu ini. Saya akan beritahu awak sekarang. Satu-satunya cara kita boleh jamin itu adalah jika awak tunjukkan dia dan tahu dia yang buat atau tangkap dia dan kita akan lepaskan dia dari penjara. Dia tak boleh sabitkan awak. Saya tak mahu sesiapa pun masuk. Kalau macam tu, lebih baik awak mula berdepan dengan kenyataan. Jelaskan bahawa jika saya hubungi polis, mereka akan bunuh anak saya. Oleh kerana Samantha menyaksikan 3 penceroboh, tumpuan kini beralih kepada Jonathan dan rakan-rakannya. Oh, satu-satunya perkara yang saya tahu tentang lelaki berbadan besar itu ialah mereka panggil dia Jojo. Tapi mereka beritahu saya itu bukan nama sebenar dia. Mereka kata, saya percaya mereka kata namanya Jose, tapi saya langsung tak tahu apa-apa tentang lelaki seorang lagi itu. Tapi memang menakutkan. Ya. Saya harap mereka cuma bawa dia keluar dan belasah dia teruk-teruk kalau dia masih hidup. Dia memang nampak sangat menakutkan, lelaki ketiga itu. Tapi kau tak tahu siapa dia? Tak. Kau tak tahu nama dia? Tak, mereka panggil dia. Mereka asyik panggil dia Jojo. Dan saya tanya John, apa nama dia? Dan dia kata Jose. Tapi itu saja yang saya tahu tentang lelaki itu. Itu saja yang saya tahu. Selain itu, dia nampak menakutkan. Jadi bila saya masuk dan cakap, ada lelaki kulit hitam di dalam dengan John, saya boleh masuk dan cakap, hey, itu John, itu Tay. Mana Jojo? Dan mereka akan tahu tepat siapa yang saya maksudkan. Itu yang mereka panggil dia. Ya, memang semua orang panggil dia Jojo. Detektif mengesahkan nama sebenar Jojo dan T. Nama sebenar Jojo ialah Jose Ponce. Nama sebenar T ialah Octavius Rhymes. Kedua-duanya direkrut oleh Jonathan. Mereka pada asalnya berniat untuk meletakkan dadah meth dalam trak Ernie untuk memerangkapnya dalam serbuan dadah. Namun kumpulan itu termasuk Samantha percaya bahawa membunuh akan lebih mudah. Pada ketika ini, dalam sesi soal siasat, Samantha kelihatan tidak pasti sama ada suaminya masih hidup atau sudah mati. Salah satu perkara yang kita juga perlu sedar, anda tahu, kita tidak tahu sama ada dia, kita tidak pasti sama ada dia masih hidup atau sudah mati kerana kita masih cuba mencarinya. Tetapi sebagai contoh, jika kita percaya menemuinya dan dia telah meninggal dunia, mereka akan melakukan bedah siasat. Mereka akan dapat memberitahu kita bila waktu kematiannya. Jadi saya perlu pastikan bahawa masa yang saya berikan kepada anda sama dengan masa yang anda beritahu saya mereka pecah masuk ke rumah anda. Masa yang saya berikan kepada anda adalah tepat. Sebab saya tak nak cakap, oh mungkin semua yang saya tulis dalam kenyataan itu. Semua yang saya tulis dalam kenyataan sebelum ini adalah benar. Saya cuma nak pastikan yang pengamal perubatan itu, kalau dia ditemui mati, yang mana kita harap dia masih hidup bila kita jumpa dia, tapi kalau atas sebab tertentu, mereka dah melampaui batas dan mencederakan dia dengan teruk. Saya tak nak balik nanti dan pakar forensik kata, awak tahu, masa kematian adalah sekitar pukul 8.30, 9.00, awak tahu. Dan kemudian awak tak akan sempat jumpa dia sebelum itu. Saya tak tahu, kita kena cari dia dulu, itu yang kita cuba buat. Tapi bila awak tak jujur dengan kami dan tak beritahu siapa lelaki-lelaki yang datang dan ambil dia, kita dah bazirkan banyak masa berharga. Sekarang dah hampir pukul 10. Kami dah ada di rumah awak sejak pukul 2.30 dan awak baru sekarang nak berterus terang. Tapi inilah lelaki-lelaki yang datang ke rumah dan ambil awak. Awak tahu, 7 jam yang kita dah bazirkan yang sepatutnya kita boleh guna untuk cuba cari. Dia menunggu sebarang berita tentang suaminya, tapi tingkah laku Samantha semasa dibiarkan tanpa pengawasan di bilik soal siasat membuatkan sesetengah orang tertanya-tanya. Di sini kita dapat lihat dia melukis bentuk hati di papan putih. Lebih kurang seminit kemudian, dia kelihatan mula menulis nama-nama sebelum memadamkannya dari papan. Kurang dari 10 minit selepas itu, dia menulis, "Hai sayangku, kemudian saya perlukan awak sayang." Dalam tulisan terakhirnya, satu mesej yang nampaknya ditujukan kepada penyiasat, dia menulis,
"Sudahkah anda jumpa suami saya?" Tetapi dokumen mahkamah mendedahkan bahawa Samantha sebenarnya sudah tahu apa yang berlaku kepada suaminya. Detektif menemui mesej-mesej yang dihantar oleh Samantha kepada Octavius Rhymes semasa polis sedang mencari telefon Ernie. Satu mesej khusus berbunyi, "Matikan telefon, tutup semuanya, buang telefon, bergerak." Pejabat Sheriff Daerah Titus berkata, Samantha memberitahu mereka bahawa suspek telah memandu Chevy Equinox miliknya sendiri, satu maklumat yang dia sembunyikan selama berjam-jam dalam siasatan. Timbalan Sheriff berjaya mengesan dan menahan Jonathan Sanford dan Jose Ponce tepat ketika mereka sedang meninggalkan Hospital Serantau Titus County. Sementara Octavius Rhymes pula ditahan hampir seminggu kemudian pada 26 Februari 2015. Apa yang didedahkan oleh suspek kepada penyiasat adalah mimpi ngeri terburuk mereka. Tiada siapa yang dapat menyelamatkan Ernie. Melalui maklumat yang dikumpulkan, penyiasat mengetahui bahawa Ernie telah dibawa ke satu lokasi terpencil di tenggara Lone Star Steel Mill di daerah Camp, Texas. Dia telah dibawa ke dalam hutan dan ditembak mati. Penyiasat mengatakan bahawa Jose Ponce yang melepaskan tembakan dan peluru itu menembusi bahagian belakang kepala Ernie. Tetapi semua suspek termasuk Jose Ponce, Octavius Rhymes, Jonathan Sanford dan Samantha Wolford didakwa atas kesalahan membunuh dan menculik. Jonathan dan Jose tidak pernah dibicarakan di hadapan juri yang terdiri daripada orang awam setaraf mereka. Kedua-duanya mengaku bersalah atas tuduhan membunuh dan menculik dan masing-masing dijatuhkan hukuman penjara 50 tahun. Namun, Octavius mengambil risiko dan membawa kes itu ke perbicaraan. Dia didapati bersalah atas penculikan yang diperberatkan dan menerima hukuman penjara 23 tahun serta tambahan 75 tahun untuk tuduhan membunuh. Samantha juga mencuba nasibnya dengan juri. Adakah ia akan membuahkan hasil? Pada 14 September 2017, lebih 2 tahun selepas pembunuhan Ernie, Samantha Wolford didapati bersalah atas tuduhan membunuh dan menculik. Dia menerima hukuman paling berat dalam kumpulan itu, iaitu 99 tahun penjara. Menurut Jabatan Keadilan Jenayah Texas, Octavius Rhymes akan layak untuk parol pada Ogos 2026. Jonathan Sanford, Jose Ponce dan Samantha Wolford akan layak untuk parol pada tahun 2040. Samantha Wolford sedang menjalani hukuman di sebuah penjara di Gatesville, Texas. Terima kasih kerana menonton episod Female Criminals kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan berjumpa lagi di sini pada episod akan datang untuk kes yang seterusnya.